ada tabung anak yatim. Biasa kita mendengar ada orang ambil anak angkat, dia ambil anak yatim. Tetapi sangat bahagia keluarganya. Pernah kita dengar ada orang infak rumah dia buat rumah anak yatim. Pernah kita dengar ramai orang ambil berat tentang anak yatim. Tetapi apakah manfaat kita dengan anak yatim? Sebab itu ada orang tanya Ustaz, kenapa kalau kita buat baik anak yatim, rezeki kita kadang-kadang nampak luas, kadang-kadang rezeki kita nikmat dia melimpah ruah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, satu hari datang seorang lelaki kepada dia. Nabi nampak lelaki ni nampak kusut masai, hati dia resah. Lalu Nabi tanya dia, adakah kau nak hati kau lembut? Adakah kau nak hati kau tenang? Apa yang kau hajat, kau akan dapat. Lalu lelaki itu bertanya, Lish, macam mana? Kenapa ya Rasulullah? Bagaimana? Lalu lelaki itu pun bertanya dan Nabi pun menjawab. Nabi kata, kalau kau nak hati kau tenang, kalau kau nak rezeki kau, hajat kau dapat, buatlah 3 perkara. Yang pertama, Nabi kata, irham yatim, iaitu kasihanilah anak yatim. Sebab itu kalau kita ada rezeki, pergilah ke rumah anak yatim. Yang kedua, Nabi kata, imsah ra'suhu, sapulah kepala anak yatim. Jadi kalau kita jumpa anak yatim ni, pegang. Kat sekolah ke ada anak yatim, nampak, pegang. Yang ketiga, Nabi kata, ad'im min tu'amika, berilah makan daripada makanan engkau. Jadi kalau boleh, sedekahlah makanan kepada anak yatim. Nabi kata, maka akan tenang hati engkau, hajat kamu akan tercapai. Jadi mudah-mudahan kita akan mengasihi anak yatim dan kita akan bersama anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.